Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel saya, Zaid Al-Qudsi. InsyaAllah, channel yang kita fokus kepada nasihat yang senang nak cakap, susah nak buat. Inilah dia kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan satu ujian. Terima kasih. Jangan lupa boleh scroll bawah, boleh klik subscribe. InsyaAllah boleh ikuti kita punya program yang akan datang dan video-video kita, insyaAllah. Video saya kali ini, saya nak cakap sedikit saja tentang apa? Tentang ujian. Tentang cabaran. Apa dia, bila benda berlaku kan, macam mana kita nak terima? Sedangkan ujian tu datang untuk apa? Ujian tu datang selalunya ujian yang memang susah untuk kita terima kan. Itu nama dia ujian. Ujian tu apa? Bila dapat ujian, contoh dapat ujian bisnes teruk. Itu dapat ujian kan? Tapi ujian ni ujian apa? Ujian bisnes ke? Ujian ni ujian apa? Ujian ni ujian diri kita kan? Macam mana kita terima kepada keadaan sebegitu kan, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi, selalunya bila orang sedang menghadapi ujian yang hebat, musibah dan sebagainya, dia akan sentiasa dihumban seolah-olah kepada keadaan sekeliling yang memang susah untuk diterima. Kerana bila ujian itu datang, memang dia datang tidak diduga, tidak disangka, tidak dirancang, dan juga pada tahap yang kita susah. Ada macam-macam ujian yang hebat-hebat yang berlaku di seluruh dunia kan tuan-tuan. Kadang-kadang ujian lagi hebat, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah meringankan ujian kita. Mudah-mudahan untuk kita bila kita lalu ujian ni, Allah memberikan kita kekuatan, insya-Allah. Jadi di sini bila kita sedang menghadapi ujian, kita kenalah cuba faham. Memang susah lah dalam tengah kelam kabut, nak faham lagi susah kan. Tapi itulah dia, mungkin hikmah dia di sebalik ujian ini untuk kita cuba faham dan terima. Kerana kita selalu dengarkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah tidak menguji mereka-mereka yang Allah tidak kasihi. Kita selalu dengarkan ujian ini untuk meningkatkan darjat. Kita selalu dengarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian yang hebat. Kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan Nabi-Nabi yang lain, kehidupan para Nabi, para Rasul, para Anbiya, penuh dengan ujian. Jadi maknanya apa? Kehidupan yang dicontohi ini penuh dengan ujian. Mudah-mudahan ini boleh memberikan kita sedikit pemahaman. Kehidupan yang contoh, yang terpilih, yang terbaik adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ujian yang bermacam-macam. Jadi, di topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang kayuh, yang sedang cuba, yang sedang ditiup ataupun ditolak dengan cabaran-cabaran kehidupan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat sedikit ketenangan, sedikit nak gembira tidak, sedikit tenang bahawasanya kehidupan yang penuh dengan ujian ini adalah kehidupan yang terpilih, kehidupan yang dekat kepada Allah. Pasal selalunya tuan-tuan dan puan-puan, bila dunia dah singkirkan kita, barulah kita sedar bahawa selama ini kita hidup yang dekat dengan kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara mutiara-mutiara bila seseorang melalui ujian-ujian yang hebat. Dan saya pasti dan saya faham dan saya rasa dan saya fikir anda semua yang tengah tengok video saya tengah bercakap ni, yang tengah melalui kehidupan yang sukar dan susah dan penuh dengan cabaran, disingkir, ditindas, ditinggalkan, tidak mendapat pertolongan daripada orang manusia kan, orang-orang yang mungkin menghadapi betrayal, bagaimana orang difitnah ataupun kita kehilangan dan sebagainya. Anda keseorangan bukan? Bukan macam tu. Don't you feel alone? Tidakkah anda merasakan seolah-olah anda kesorangan? Seolah semua orang tak faham saya. Seorang tak peduli kan pasal saya, betul? Itulah satu keadaan, satu state, adalah satu pemberian sebenarnya.
Pasal bila anda berada di situasi sebegitu, insya-Allah, tapi teruskan amal ibadah, teruskan bercakap dengan Allah, anda akan mendapati satu rahsia besar. Because you will feel, anda akan rasa bahawa Allah itu dekat. Satu perasaan yang anda tidak pernah rasa seumur sepanjang hidup anda. Dan itulah antara pemberian yang utama seseorang yang melalui cabaran kehidupan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan semua anda di luar sana, kehidupan kita semua dekat kepada Allah. Allah ringankan kita punya bebanan. Allah tunjukkan jalan keluar. Tetapi jalan yang Allah tunjukkan itu, insya-Allah jalannya akan tetap dekat, insya-Allah, kepada Allah, kepada kasih Allah, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa scroll bawah, klik subscribe. Kita jumpa lagi video lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.